Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wartawan 1 Aida Yohanis binti Abdullah. Saya wartawan 2 Ahmad Daniel Iman bin Kamsani. Kami melaporkan pada hari ini sedang berlangsungnya program pendaftaran bagi pelajar-pelajar tingkatan 1 bagi sesi 2025 daripada jam 8 pagi hingga 12.30 hari. Apa lagi? Jomlah kita tengok. Dan sekarang ini kita sedang berada di Dewan Wawasan bagi menyaksikan pelajar-pelajar baru kita yang begitu comel, ayu, molek. Tak sabar rasanya ya untuk menyambut kedatangan mereka. Sekarang ni kita sedang berada di Dewan Warisan untuk melihat sendiri keadaan pelajar-pelajar baru tingkatan 1 yang akan menduduki tempoh pengajian mereka di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah. Hadiri pendaftaran di tingkatan 1 sesi tahun 2025. Malaysia Madani, salam Ratu Maju Jaya, rakyat bahagia. Untuk mungkin luar daripada duduk Batu Gendam ini, dan mempercayai Sekolah Munshi Abdullah ini adalah salah satu sekolah yang terbaik dari peringkat Melaka Tengah yang banyak menunjukkan dari segi pelajaran, sukan dan lain-lain. Dan sekarang ni kita bersama dengan salah seorang pelajar baru kita. Boleh perkenalkan nama tak, Adik? Adik Aufa Damia binti Kamsani. Okey, Adik Damia akan nak tanya beberapa soalan ni. Boleh tak sikit je? Boleh. Okey, soalan pertama. Bagaimana perasaan Adik Damia melangkahkan kaki buat kali pertamanya ke alam sekolah menengah ni? Akan nak Adik jawab jujur tau. Saya rasa teruja dan saya rasa agak sedikit gemetar sebab saya tak ada kawan, pasal kena buat kawan baru. Okey, soalan kedua ni betul-betul akan Adik jawab jujur Betul boleh Adik Damia? Boleh. Okey, soalan yang terakhir ni. Kenapa Adik pilih SMK Munshi Abdullah? Sebab sekolah ni ialah sekolah yang berprestasi dan sekolah ni ialah antara sekolah yang terbaik di Melaka. Okey, terima kasih Adik Damia. Sekian melaporkan. Kini saya berada dengan Ketua Unit Disiplin Puan Masliza. Jadi Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, saya nak interview sikit boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, saya nak tanya sikit tentang pendapat Cikgu tentang kesibukan hari ini Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah pada hari ini memang kita nampak antaranya kesibukan untuk pendaftaran pelajar tingkatan 1 yang mana kita tahu memang ramai pelajar yang ibu bapa yang berminat untuk memilih Munshi sebagai sekolah anak-anak mereka. Namun begitu kita nampak setelah susunan yang diaturkan jawatankuasa, insya-Allah majlis ini akan berjalan dengan lebih lancar lah insya-Allah. Okey Cikgu, sebagai Ketua Unit Disiplin, apakah harapan Cikgu terhadap pelajar-pelajar tingkatan 1 yang akan menduduki pelajaran mereka di Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi? Okey, insya-Allah yang pertama sekali harapan saya adalah semoga anak-anak dapat mendidik diri, sebab di sini dah sekolah inilah kita nak mendidik diri kita untuk lebih berdisiplin, untuk menjadi dengan disiplin insya-Allah akan berjaya. Dan yang kedua, anak-anak akan mendapatkan ilmu sebaik mungkin di sekolah yang dipenuhi dengan cikgu-cikgu yang hebat ni lah insya-Allah. Okey, jadi itu Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama. Jadi begitulah pendapat daripada Ketua Unit Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah.